kita melalui Latak Iskandar tapi tak boleh berhenti. Kuno. Tengoklah nanti kalau kita balik nanti kalau boleh singgah. Sekarang penuh sebab orang banyak mungkin turun daripada Cameron hari ni. Jadi layan view je lah penuh kereta ha. Tengah buat video. Durian mana? Durian hutan ke apa? Panjang tu kereta. Laksa viral Latak Iskandar you all. Ni semua tengah turun ni, ada terus parking. Hari ni kedai hype. Sebelum ni kita pergi kedai dia macam banyak tak buka. Ini sebab budak cuti sekolah, public holiday kan. See you soon Latak. Tarik tak dia punya bangunan. Welcome to Cameron Highland. So many people lah. Tak berhenti ke kita? Sekarang kita dekat Tea Valley 2. Sangat-sangat ramai orang. Lepak sekejap minum kopi. Minum teh. Kalau dekat sini boleh walk in untuk masuk kat plantation. RM RM4 saja. Tapi diorang ada juga perkhidmatan bagi. Diorang akan bawa turun. Per head RM20. Ni teh tarik durian. Ini orang ni. Spones. Ambil gambar ke depan. Tapi tak nak pergi. Tu bayar tu bila? Tu nak bila? Ni apa? Butter. Tapi kalau minum sikit je rasa dia. Dia baru butter. Teh tarik durian. Macam makan keropok durian. Nah. Cool. Orang tak boleh ni. Semua tak boleh. Ya ke Pak Asu kat belakang ke Pak Asu? Oh dah lambai-lambai. Ais feeling angin Cameron nampak? Yo, sedap. Buat macam ni. Buat macam ni. Pergi banyak kali pun tak bosan. Itu dia fresh. Mami pun feeling. Allah Akbar. Mami feeling apa-apa. Okay, selepas kita lepak, JBK kan? so kita akan bergerak ke homestay. Stay kita di Montana Hermosa. Tapi ini sekarang kita berada di Tanah Rata. Kita akan ke Berincang. Klasik je enggak lagu apa tau? Ni dah Tanah Rata encik. Kalau orang tanya dah sampai dah Tanah Rata ke? Aish baru sampai. First time ni. Okay. So yang ni kita panggil Tanah Rata. Rata walaupun besar bengkok So kalau melalui Tapah kita akan sampai kat Tanah Rata dahulu. Cakap sebab selalu aku akan ingat je Ringlet, Tanah Rata, Berincang. Betul. Apa dia? Ni kita dah nak sampai. Tapi macam kalau nak naik tu Panas. Palas sana. Sungai Buah Palas sana. Ni
Dia jalan depan je juga. Okey, yang ni bilik +1. Okey. Okey ah, perjalanan. Okey ah, tahan ah. Apa? Mantol. Ni bola siapa? Tu pun nak main. Siapa-siapa tinggal lah. Okey, cuaca luar. Sejuk. Sejuk eh? Sejuk. Steady ah. Sini. Sini. Ah, tak tahu mana ni. Ni tangan ni. Buka macam bunga. Okey, ni luar dia. Tahun lepas kita dah pergi, tahun ni kita datang and stay tempat yang sama lagi. Ruang tamu pun luas kan? Ha. 5 star, 5 star. 5 star. Mami, yang mana kolam? Okey, ini bilik pertama. Nice apartment ni. Siap sediakan sejadah and towel complete. Okey. Master bed yang pertama. Oh, sampai-sampai terus mengemas ya. Bagus. Bawa ke perangai rumah. Dah sampai, jom cari parking. Restoran Highland Tom Yum. Ni kita dinner di restoran Highland Tom Yum Cafe. Hi, day 2. Cuba Rish? Kita nak mana? Pergi tengok alpaka. Yes. Think? Dude. Kita dah masuk ke tengah? Nak?
Dia orang jual cuma 20 kaki. Nama Ori Cake House Cafe. Jangan. tu boh. Kita pergi kafe dulu. Ayah ngakam diri sendiri. Punya presentation dia tu. Tak manis tak apa. Jangan masak apa. Tak masak kan. Okey. Abang. Okey tak? Malah okey. Real. Real. Ya. Real or pakai. Habis 10 kanak-kanak. Tiba 10 kanak-kanak. Kerja dia masa. 10 kanak-kanak. Baba blessing. Ani wun. Ejah dari situ. Aish. Yeay. Okay. Kita rasa memang best. Dah masuk mana? Korang kena pergi kat sini. Aku bawa je nak masuk. Aisyah. Dan adik tolong bapa. Ambil di depan pintu masuk di bawah. Jom. Let's go. Tak pula. Pakai ubi je. Dah, dah. Terima kasih. Nah, kongsi. Satu kotak share 2 orang. Bawah jom. Dekat santai kan. Ini santai kawan. Nak ambil gambar tu bang, sekejap. Kita boleh pakai tu boleh? Pergilah. Sorry.
Bagilah. Bagi. Sini je kamu mula dia tu sikit. Kambing pun banyak kat rumah tu lah. Baca. Satu je. Oh cantik ya. Tak apa. Nah. Malas kau Nak tu. Habis dah. Nanti je letak je macam tu. Nanti lagi. Tiga gambar dengan kambing. Oh je. Dia jilat je lah. Dia tak gigit. Ya. Dah habis. Kau sorok. Gemuk ni. Tak ada. Besar. Dok. Dah nak bagi makan ni. Dia sorok ni. Dia. Tu yang tu duduk. Ni? Ya. Nak masuk dalam? Mana? Ini kita panggil bunga alo nyamuk. Ya. Tu yo cantik. Cerah lain kan. Puyo. Mak rambah mata tu. Ini? Nak letak mana? Murah lah. Ini sudah murah tak? 15 tak murah dah. Tapi ini mau matahari yang itu boleh dalam rumah lah. Boleh dalam rumah tanpa matahari. Tapi ini mesti kena, bukan dia mesti dapat matahari tau. Boleh. Perlu banyakkan air. Yang itu kontrol air dia. Ini banyak air. Setelah sehari kita biru pun tak Oh, boleh. Yang ini kena banyakkan air. Jangan bagi dia kering. Merah. Ini orange. Ni merah ke? Pink? Oh, pink. Merah, merah terang. Oh, merah terang tak. Baldu. Dia nak warna pink. Boleh nampak ke? Ni? Orange. Orange. Macam peach. Dia Oh, peach. mana kotak ke? Mana yang kalau sama rasa lebih mudah? Yang plastik. Buat bunga, akar. Boleh lah nak atas. Nak berapa? Satu RM3, kalau ambil dua RM5. Ambil dua lah. Boleh. 15 darab 3, 45, tambah RM5, 50. Oh, orang dah lancang dah ni lah. Kita jalan lain. Dekat dalamnya, 10 biji sebulan je tau. Semua tumbuhan boleh. Tapi jangan sesekali ada tumbuhan yang tak boleh. Tahu tak apa? Apa tak? Jangan letak di pokok plastik. Tak jadi. Dan pokok ni kedudukannya dalam rumah kan. Tapi yang itu sampai di rumah sebelum kena cahaya, pastikan dia duduk di dalam rumah 3 hari tanpa matahari. Sebab penyesuaian tempat baru supaya dia tak terkejut. 3 dalam 3 rumah. hari dulu. Lepas 3 hari tu baru boleh letak luar. Kena letak dekat dengan cermin tingkap ke apa tak payahlah. Tak. Tak perlu Simpan je dalam rumah dulu baru bagi dia cahaya 3 hari. Sekejap lah. Sebelum korang angkat saya ada sangat dah buat lagi tu. Okey, banyak shopping hari ni Belilah. Banyak shopping Aish? Banyak. Astaghfirullahalazim. Dia beli kat mana? Kepenatan kepenatan bershopping.
pit stop Kita pergi ke Dia panggil keluar dia. Kita follow orang yang banyak. counter ticket. Cash payment only. Ini video baik. Ya. Bunga jambu merah. Seperti pisang. Apa dalam sini? Bunga ros RM15. Right. Mak kita rambang mata. Ya, banyak ni. Abang beli dah banyak. Ada Ni pokok delima ni. Pomegranate. RM20. Perasan. Ni apa ni? Pokok Warna kuning ni. pokok kanser pun ada yang. Terung ah. terus susu kambing. Wow. Cantik eh? Terung susu kambing. Tuan apa kau ni? Amazing. Pakai 50. tengoklah mak dia punya special dia. Wow. Ya, cuba bau. Wan. Cuba bau. Ni tapak dara. Ni Zubaidah. Okey, tu ni berbulu Aisyah. Hilang. Ekor kucing. Macam lah. Apa kata set? Macam lembut. Macam ni alpaka tadi. Tapi ya Tapi tak apa mati. banyak keladi nak. Tomato. Kita cabut. Banyak rokok ni. Tak, lagu biasa.
Lepar. Ni semua Harum jiwa Suria. dia buat. Spoon. Mari kita nak duduk. Tak cayo. Mami nak pasang kan? Telur goyang pada tu. Ayah bunga lah. Ayah mana tu ya? Dia kenyang. Okay, malam ni kita dinner dekat Centrum. Centrum Mall. Mak abah dah eh? Okay, kita dah makan. Sekarang kita nak pergi Lepar dekat Centrum Boulevard. Nak naik bas. Bas nak naik KL. Nak naik bas. Dia muka-muka excited nak naik tu. Selamat round Centrum. Matahari pun nampak berkabus. Dia bukan dia. Hati. Masuk dalam rumah. Kita akan breakfast dekat warung T-Box 5. Gemuk.